Dipersilakan Inspektor Kamarudin bin Siratang bersama anak beliau, adik Daeng Muhammad Salahuddin bin Kamarudin, yang akan mendeklamasikan sajak khas bertajuk Sebuah Perjuangan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Bermula dari sebuah bangunan kayu dan papan di sebuah perkampungan berkat Maran Pahang 1948 terbinalah sebuah balai polis Maran demi menjaga keselamatan penduduk tempatan. Tanggal 1 April 1975 tercatat satu sejarah. Bangunan ini berubah menjadi bangunan batu terletak di pinggir Pekan Maran Pahang, diresmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Burhan bin Kuntum, Pengarah Pengurusan Bukit Aman, 2 Disember 1978. Dan bangunan bersejarah ini telah dibina pada tahun 1992. Burung merpati terbang di awan, membawa berita tentang keamanan. Jasa pejuang tiada tandingan, terimalah dari kami sebuah perjuangan. Hari ini kita hidup dalam sebuah negara yang cukup aman, makmur dan merdeka. Negara ini dibina dari satu perjuangan yang sangat panjang dan penuh liku-liku. Bermula dari era penjajahan, tuntutan kemerdekaan, dan pengisian kemerdekaan. Dan hari ini kita ada tanggung jawab untuk mempertahankan keamanan dan kemerdekaan 68 tahun yang lalu. Kami orang-orang polis tidak akan menyerah diri. Biar kami mati di sini. Bukit Kepong menjadi tanah kubur kami. Teringat saya filem Bukit Kepong. Kisahnya yang sangat tragis dan menyentuh hati. Ketika komunis menyerang balai polis Bukit Kepong, Muar, Johor, 75 tahun yang lalu. Pada 21 Februari 1950, kira-kira jam 4:30 pagi, balai polis itu telah diserang hendak oleh komunis. 150 orang semuanya, sekitar balai telah dikepung dengan ketat. Pertempuran sengit hingga ke subuh. Mereka mempertahankan balai dengan gigih, walaupun berhadapan dengan serangan bertali arus. 2 orang isteri anggota polis turut mengangkat senjata dan bertempur bersama setelah suami mereka terkorban. Pengganas komunis telah membunuh anggota polis, isteri dan anak-anak mereka dengan kejam. Seramai 19 anggota polis telah terkorban dengan penuh tragis, dibunuh, gantung, terbakar. Ketua Balai Polis Sarjan Jamil adalah simbol keberanian kerana terus memimpin pertahanan walaupun akhirnya gugur di medan pertempuran. Meskipun kalah, namun semangat juang anggota polis dan ahli keluarga, ambang pengorbanan
mempertahankan arwah, agama dan bangsa. Pasti kita juga tidak lupa peristiwa berdarah di Tan Dua Lahad Datuk Sabah pada bulan Mac 2013. Ketika itu saya baru berusia 2 tahun. Seramai 12 perwira negara telah dibunuh dengan kejam oleh pengganas suku. Betapanya ahli keluarga untuk menerima kehilangan wira ini. Tragedi ini meninggalkan kesan mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia. Menyingkap sejarah gelap 50-an, aktiviti subversif komunis dicenur. Louis Maran Pahang. Pertempuran berdarah ini telah menyebabkan 103 orang anggota polis Pahang terkorban. Begitu juga peristiwa serang hendap di Batu Cerdas, Jalan Cepur Mentakap, Pahang. 7 anggota polis Maran terkorban dan 21 cedera. Saudara kita, pengorbanan wira-wira terdahulu mempertahankan kedaulatan negara. Dan hari ini mereka hadir menyaksikan hari yang penuh bersejarah. Terlalu besar jasa mereka, terlalu besar pengorbanan mereka. Sejak zaman konfrontasi, zaman komunis, peristiwa berdarah Bukit Kepong, Tan Dua di Lahad Datu, ketika banjir, ketika tanah runtuh, ketika kelangan, ketika kesesakan jalan raya, ketika pembunuhan, rompakan, rusuhan, pandemik COVID-19 yang telah menggemparkan dunia dan banyak lagi. Mereka lah yang berada di hadapan, bertugas siang dan malam, bersengkam mata, sementara orang lain tidur lena. Bermandikan hujan, bermandikan peluh, berdiri di tengah terik matahari. Bertugas demi agama, bangsa dan negara. Mereka inilah ulama kita. Mereka inilah hero kita. Mereka inilah pejuang kita yang terus-menerus berjuang mempertahankan negara sehingga syahid. Wahai bangsaku Malaysia, hargailah jasa dan pengorbanan pejuang Sangsaka Biru. Ingat, bangsa yang tidak kenal sejarah pasti tidak akan dapat mencipta masa depan yang cerah. Berterima kasihlah. Janganlah jadi bangsa yang sombong, angkuh dan lupa pada sejarah. Berterima kasihlah. Kita hentikan semua perbalahan. Kita hentikan semua permusuhan, fitnah memfitnah dan saling menjatuhkan bangsa sendiri. Hentikan semua itu. Maafkan semua orang kerana bumi bertuah ini adalah milik saya, milik anda, milik anak kita, milik kita semua. Terima kasih polis IPD Maran. Terima kasih pejuangku Sangsaka Biru. Terima kasih yang dihormati Datuk Seri. Untuk makluman hadirin sekalian, Inspektor Kamarudin bin Siratang pernah berkhidmat sebagai Ketua Bahagian Integriti dan Pematuhan Standard IPD Maran pada tahun 2020 hingga 2023. Beliau dan anak beliau pernah merangkul Naib Johan Pidato Sempena Hari Polis 2024 dan tempat ketiga pertandingan Dai Maksak Peringkat Kebangsaan 2024. Berikan temukan yang gemuruh.